Sekarang saya berada di Dairy Farm, tempat peternakan lembu di Sabah. Mari kita saksikan apa yang menarik yang ada di Dairy Farm, tempat ternak lembu. Okey, jom kita saksikan. Lihat tu, batu pun dia cat jadi macam lembu. Ni tempat letak kereta. Tempat letak kereta luas. Kawasan tempat letak kereta. Ada pokok bunga. Di sana tu nampak ada tempat makan. Okey, jom. Bendera Malaysia dan bendera Sabah. Ni kawasan letak kereta. Di situ ada tandas awam. Batu dicat menjadi seperti lembu. Batu nak jadi lembu sebenarnya. Ni nama dia, Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm. Laluan masuk. Masuk ke sini. Nak melawat lembu-lembu yang dipelihara di sini. Jika anda ingin isak terus daripada lembu pun boleh di sini. Ni pokok apa ni? Siapa yang tahu ni pokok apa? Tolong komen. Saya tak kenal pokok apa ni. Tengok tu, ada bunga-bunga yang cantik dan menawan. Ni dekat dengan kafe ni ada replika lembu. Lembu sekelamin bersama dengan anaknya. Nampak tak dia melihat kita? Ni dipanggil Desa Cafe. Ni Natasha cik. Okey. Di sini kafe. Begitu ramai manusia datang melancong. Susu segar tanah tinggi. Desa. No parking di situ. Dah nampak ekor lembu tu. Nampak tak jauh? Kejap. Patung-patung lembu ada di situ. Welcome to Desa Dairy Farm. Pong Garden Agro Pen. Boleh je nak pergi kat ni, nak tengok benda. Nak dulu. Kita masuk ke dalam Dairy Farm. Ni semua produk dibuat daripada susu lembu.
Di sini dapat beli produk yang dibuat daripada susu-susu lembu. Belum lagi saya balik. Inilah ladang ternak lembu. Lembu susu. Ini kawasan dia, luas kawasan dia sampai ke atas sana. Kawasan ni sejuk tu lembu. Kepada yang belum kenal lagi lembu susu, inilah lembu susu. Perhatikan betul-betul. Nanti jumpa tak kenal pula. Satu kawan. Malaysia ku gemilang. Comelnya pemandangan. Rumah-rumah di tepi bukit. Okey, di dalam desa Dairy Farm ni banyak disediakan tandah bagus. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Kalau bernasib baik, kemungkinan kita boleh lihat lembu sedang bersalin. Tapi setakat ni tak nampak lagi lembu nak bersalin. Tu. Nampak tu. Tempat ternak lembu. Nampaknya begitu ramai juga peminat-peminat lembu. Oh, kat sini ya. Kak. Oh, di dalam tu ada lembu. Oh, di sini ada sedia sink. Ini lembu. Boleh dilihat secara dekat. Leonard. Ni nama lembu tu, Leonard. Ni Kak Kek. Apa ni? Ni koko. Oh, bukan setakat lembu ada di sini. Rupanya kambing pun ada. Mari kita lihat kenapa kambing ni sedang bersedih ni. Kambing? Kambing sedang bersedih. Tok Janggo. Tu Janggo buat apa tu?
Ha, tuk janggut juga. Ha, jom kita lihat lembu. Ha, ni. Ni lembu. Ha, dia minum air dalam ni. Ha, ha. Inilah lembu. Oh, boleh beri makanan. Boleh beri susu kepada lembu. Oh. Lembu minum susu. Oh, suka sangat dia boleh minum susu. Kan nak kawan tu nak wi, dia pula kiwi. Oh, sekejap isap susu sebotol habis. Lembu susu isap susu. Okey, ni saya bersama lembu. Lembu isap susu. Ayahnya. Beginilah cara susu lembu minum susunya sendiri. Nampak tak ni cara-cara bagi susu ke lembu? Oh, sedap gitu. Sedap ya. Okey, habis. Anda habis apa dulu? Stop. Okey, selepas beri susu lembu, kita melawat ke taman replika lembu. Ha, ni ada kereta traktor yang telah mati. Oh, ni taman dia. Ah, tu lembu. Lembu batu. Batu diukir menjadi lembu. Lembu menjadi batu. Yang mana tak pasti. Oh, di sini ada tempat rehat. Ini dipanggil bunga carnation. Kepada yang belum kenal lagi, inilah bunga carnation. Ke salah? Salah kot. Ini mesin proses susu. Packaging susu. Di sini susu di packing, masuk ke dalam box dan terus untuk dijual, masuk ke dalam peti sejuk. Pokok-pokok bunga. Oh, kita hanya dapat mari sampai di sini. Kawasan proses susu lembu.
Bapak lembu. Oh, lihat ni. Lembunya. Memang lembu lah. Inilah yang dikatakan lembu susu. Begitu ramai lembu susu di sini. Okeylah, nampaknya setakat ini sajalah yang dapat saya tunjukkan apa yang ada di dalam Desa Dairy Farm Negeri Sabah. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Yus TRG, Yus Terengganu.